Koncong. Singgah kejap koncong motor. Kita kasih skru. Boleh tercabut skru. Selamat pagi YouTube. Saya dekat RNR Rawang. Punyalah banyak kereta. Semua nak jalan hari ni. Ada pun. Nampak ni. Kosong sikit. Okay, hari ni saya nak buat proving run saja. Tak ada gimana. Saya cadang nak naik ke Fraser, pergi ke Raup. Lepas Raup kita pergi straight ke Sungai Koyan. Sungai Koyan masuk ke Cameron. Cameron, Tapah, Bido Sungkai dan tengoklah kalau sempat Mi Karilina berhenti sana. Total distance dalam 460-470 gitu. Tadi pagi lambat sikit, saya kena reposition saya punya GPS bracket ni kerana tak ada ruang lah sini untuk letak melentang, menegak. Jadi nanti saya kena fikirlah cara lain untuk mount untuk long distance ride. So ride hari ni saya ada bawa minyak sikit, 3 liter, dan tadi dah full tank. Trip A saya dah reset kosong. Tak ada apa barang bawa sikit-sikit. Adalah corong dengan bag. Peralatan pun tak ada bawa banyak, hanya repair kit. Jadi motor ni first trial run untuk jauh lah, dalam 500 km gitu. Saya jalan. Banyak kereta. Okey, saya akan keluar Bukit Beruntung kot. Kubu baru. Saya nak cari kedai makan. Jap. Ada kedai mamak depan ni. Satu. Mana? Ada hujung ni. Saya memang tak ingat lah. Jumpa pun. Nasi kandar Sulaiman, original Mamang. Saya dah adjust GPS ni, bagi ke tepi sikit. Minta-mintanya nampak meter lah. Meter nampak ni, signal. Jadi saya tak tahu. Dia tak okey. Tengok. Sekurang-kurangnya saya duduk dalam atas. Nampak tak? Saya nak tengok signal light je. Pasal lain-lain tak penting. Tesi kosong satu. Roti telur cili, roti telur bawang banjir. Roti telur
Dah ambil light breakfast di Kuala Kubu dan sekarang menghala ke Gap. Mesti banyak kereta naik ni. Santai saja. Pasal ni jalan ni pun tengah basah lagi. Bahaya sikit. Tak boleh nak bawa kelajuan yang mencabar. Tambah pula jalan Fraser ni kan. Simpang naik Bukit Fraser. Saya tak naik atas lah pasal dah selalu sangat naik atas Bukit Fraser. Pasal kali ni trip saya bukan untuk ke Bukit Fraser saja. Saya nak pergi ke Raub, Sungai Koyan, dan kemudian saya akan pergi ke Cameron. Lepas Cameron kita akan tengoklah sama ada nak pergi ke Tanah Rata naik atas ataupun saya nak balik melalui Tapah, bergantung pada keadaan cuaca dan motosikal lah. Okay, so far motor Marhai ni cemerlang dari segi handling. Itu sebab saya bawa ke Fraser Cameron, pasal saya nak test handling, suspension. Kalau ada masalah kita akan dapat tangkap. Lagi satu apa yang penting kalau kita bawa jalan-jalan macam ni, pasal kita akan tukar gear. Kita akan maksimum tukar gear, main clutch apa semua. Jadi kita tahulah kalau gear tu ada problem, ada yang tak apa sedap gear tu, kita akan dapat detect. Selain benda tu, simple item macam GPS mounting ni saya terpaksa betulkan, ataupun mungkin saya terpaksa cari handlebar brace untuk letakkan GPS ni ke tepi lagi daripada meter, pasal saya tak nampak signal light dan lampu-lampu warning yang lain lah. Lain-lain ni handlebar grip, saya perlu letak yang sponge tu bagi dia sedap sikit. Braking system semua okey, tak ada masalah untuk motor ni, pasal kita tak bawa laju. Matikan enjin kejap. Minyak saya dah bawa 3 liter untuk perjalanan yang kali ni. Dan tayar, saya risau tayar pasal saya dah ada tampung. Jadi saya monitor lah tayar ni. Saya pun tak bawa laju average speed dalam 110, 100. Kalau jalan macam ni tadi lagi perlahan lah, pasal kadang-kadang ada kereta di hadapan. Saya pun tak nak potong apa-apa, pasal kita bukan nak bekerja ke mana. Lagi satu, kita pun nak test motor. Kalau kita nak bawa laju, kita bawa di highway untuk test. Cuma di highway kita dapat test kelajuan je lah. Lain-lain tu tak ada apa, macam kita tekan masuk gear maksimum gear atas sekali, that's it. Tapi kalau jalan macam ni, kita akan pergi belok pusing sini pusing sana, naik turun gear constant. Tiap-tiap dalam 1 minit pun tukar gear entah berapa banyak kali kan. Jadi dari situ engine kita letakkan kepada stress yang lagi kuat lah, daripada kita bawa di highway. Highway kita bawa laju tapi constant speed. Bila constant speed, dia tak ada beban dari segi naik turun speed motosikal. Saya nak tengok cooling system ada masalah ke tidak. Spark plug nanti saya akan tukar.
spark plug, dan spark plug punya cap tu mungkin saya akan tukar lah. Takut kalau kena air kadang-kadang spark plug cap tu dia mungkin leaking dan akan menyebabkan motor mati. Pasal saya pernah buat pressure washer kat situ, motosikal dia disengguk-sengguk sikit, jadi saya kena tukar benda tu. Lain-lain dari segi windshield yang saya pasang ni, so far okey. Dia punya angin pun tak ada buffeting kuat sangat dan cantik lah. Cukup. Pasal saya dah balance betul-betul di tengah-tengah ni, jadi bawah dengan atas balance tak adalah dia tolak kuat sangat. Cuma pemasangan tu mungkin saya nak kemas kinikan sikit lagi lah. Bila saya taruh handlebar brace, mungkin akan jadi beza sikit lah cara. Pasal handlebar brace ni lekap sini takut tak ada ruang kan, kat sini dengan sini ada cukup ngam-ngam je lah handlebar brace tu. Jadi saya tengok lah macam mana. Saya akan beli handlebar brace dan pasang untuk letakkan GPS mounting ataupun telefon mounting. Sama ada saya nak beli tidak, Apple CarPlay tak tentulah. Saya rasa tak berapa penting Apple CarPlay, kerana kita nak buat navigation dengan cara saya guna sekarang pun tak ada masalah. Hari tu Apple CarPlay yang saya taruh pada ADV tu masalah sikit, pasal saya pernah kereta langgar saya sikit, jadi terhentak dan lepas seminggu CarPlay tu rosak. Jadi tak perlulah kalau saya nak beli ke CarPlay ke apa, sebab CarPlay ataupun GPS ni kita gunakan untuk ride. Telefon yang saya ada ni lagi mahal daripada CarPlay, pasal ni telefon rugged, bateri boleh tahan lama, saya tak perlu ada power bank apa semua, dia boleh ride sehari suntuk. Ini satu kesilapan, brake caliper tertanggal. Mungkin saya tak ketat betul skru spline tu. Jadi sekarang saya nak cari apa-apa, saya nak ikat, saya nak pergi ke Raup, pergi kedai motor, ikatkan balik ni lah. Okey, saya dah ikat ni, brake belakang ada. Saya akan pelan-pelan lah pergi ke Raup dan pergi kedai motor lah, so dia pasang skru baru ni. Singgah kejap koncong motor. Kita kasih skru. Rehat kejap di Batu Malim. Lama dah saya tak sampai ke sini. Tadi pasang skru caliper ni. Dua ni tercabut. Saya rasa masa hari tu tak pasang ketat dan lupa nak pasang Loctite biru tu.
apalah, pasang sementara skru biasa. Nanti nak biar skru ni pun boleh je, tapi buka taruh Loctite biru, settle. Ataupun belilah skru yang pakai Allen key tu pun boleh juga. Apa pun tak penting sangat lah, janji dah ada skru ketat, cukup ngam-ngam je skru ni. Skru ni ngam-ngam. Nasib baik ada banji tu tadi. Masa brake caliper tu tercabut, saya pakai banji ikatkan lah, jadi tak adalah merosakkan. Cameron Highland. Tak pernah tak sibuk kalau weekend. Jalan jam manjap. Saya daripada Sungai Koyan sampai Ringland, saya tak duduk, tak berhentilah Cameron ni. Bukan ada apa pun. Saya nak pergi ke Tapah, lepas tu Bidor. Memandangkan hari tak tahulah. Mungkin saya tak ada berhenti mana-mana. Mungkin saya pergi makan mi kari kat mi kari Lina kalau buka. Relax lah seorang-seorang pasal tengok pada cuaca. Turun Tapah. Turun Tapah leceh sikit lah, jalan kecil kan.
apa Ambil mangkuk bagi dia mangkuk. Mana mangkuk? Minum air apa? Bagi air sejuk je. Air kosong. Air kosong je. Tak mi kari Mi kari. Mi kari.